Pakcik okey? Pakcik sebenarnya dah lama sakit. Minta bantuan kerusi roda pun tak dapat lagi. Masih tinggal lagi kat setinggan ni. Okey, tak apa pakcik. Pakcik jangan risau, saya akan dapatkan bantuan untuk pakcik juga ya. YB Syahid akan tolong. Fida, ambilkan hadiah untuk pakcik ni ya. Sumbangan. Pakcik duduk. Pakcik, ni ada sedikit sumbangan untuk pakcik ya. Walaupun tak banyak tapi kami nak beritahu kami ikhlas. Fida, ambil video lah Fida. Ambil video. Baik, Babi. Ni pun ada sumbangan tongkat untuk pakcik. Terima kasih. Kalau tak ada YB, saya tak tahulah makan minum pakcik macam mana. Tak apa. Tak apa pakcik. Kami janji kami akan sentiasa jaga pakcik. Okey, kami memang nak jaga pakcik sampai bila-bila. Okey? Okey, Mimi. Parti TBH sekali lagi telah berjaya mempertahankan kerusinya dalam pilihan raya yang ke-67 di Konoha. YB! Seterusnya, berita FIFA. Ronaldo Fida? berjaya menewaskan. Nanti rumah buruk ni kau pergi minta majlis robohkan Sakit mata aku tengok. Pasal kita nak buat hotel mewah dekat sini. Baik, Babi. Ambil gambar sini semua Ni sampah mana ni? Tolong buang. Ambil gambar ni. Buang. Ni buat apa? Sampah. Call majlis. Minta lori tow truck ke apa ke. Hidup lagi. Saya bukan apalah, YB. Saya cuma risau masalah sampah kat sini berlarut macam ni. Penduduk boleh jatuh sakit. Tu jiran saya, cirit-birit. Tak apa, saya faham. Saya ni manusia biasa. Saya juga rakyat biasa. Kamu tahu apa tu maksud YB? Yang berhormat. Bukan. Yang berkhidmat. Fida? Ya? Ambil gambar kawasan sampah sarap ni, hantar dekat majlis dengan vendor. Suruh diorang buat kerja. No compromise. Baik, Babi. Apa buat kerja? Orang sakit sebab sampah macam ni. Minta maaf ya, Cik. Nanti saya akan settlekan semua ni dan saya akan make sure semua okey lah. Okey. Terima kasih, Cik. Buat je, Fida, ya? Ya, Babi. Saya tak nak dengar kawasan ni ada masalah lagi. Faham tak? Baik. Aduh, apa ni? Masalah sampah tak settle lagi. Ni dah lepas pilihan raya. Ni macam kereta YB. YB! Apa ni YB? Dulu sebelum pilihan raya, kata nak selesaikan masalah sampah kat sini. Apa cerita ni? Kamu kan dah dewasa. Kamu selesaikanlah masalah sampah tu sendiri. Kalau saya yang selesaikan, dia ibarat kamu buang air besar lepas tu saya cucikan. Sendiri buat masalah, sendirilah selesaikan. Driver, jalan. Ni bukan yang berkhidmat. Ni yang bodoh. Apa lagi nak buat lah? Naikkan blok lah. Masalahnya dah 70 dah ni. Besar dia, nak besar mana lagi? Assalamualaikum. Kenal saya tak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tak. Siapa Sayalah YB Syahid yang akan menaikkan e-sport dekat negara ni. Nabi Syahid? Tapi kita minat motor. Oh tak, maksud sayalah YB Syahid yang akan naikkan sukan pemotoran dekat negara ni. Ni saya plan nak buat lita lumba motor lah kat sini. Salam sikit. Tapi bidang kita kotor. Boleh tukar minyak hitam tadi. Alah, tak apalah. Kita semua ni datang daripada tanah juga, kan? Sama je. Salam. Boleh. Salam. Ni, umur dah 18 ke belum? Kalau belum, saya tak boleh salam sebab tak boleh undi. Dah. Dah 18? Dah 18 lah. Alhamdulillah. Salam sikit. Okey, Fida, bagi pamphlet ni dekat anak muda bagus ni. Okey, Assalamualaikum. Salam tu, Wabi. Wish. Bagus YB tadi. Dia care pasal kita. Ini kena kat orang lain ni dah kata kat kita sampah masyarakat lah. Balik kat soalan aku tadi. Untuk IG story aku, lagu apa yang sesuai lah? Tu kau pilih. Ya, pilih ni lagu dia. Telah tiba saat waktu kau Kena tu. tinggalkan kami. Lagu tu lah. Fuh. Garang kamu set. Boleh lah, biasa lah. Tak mahal pun.
Weh, tu YB Syahid ke? Ha lah. YB. Mana lita motor lumba kita orang? Nita motor lumba? Ha. Benda tu bukan YB tak nak buat lagi. Tapi benda tu makan masa nak buat. Nak cari kawasan, nak dapat kelulusan lagi. YB. Dulu janji kata kalau menang pilihan raya nak buat terus. Bukan tak nak buat. Kalau dah buat sekalipun, korang ni confirm lumba dekat highway juga. Aku tahu punya. Kenapa YB cakap macam tu? Yelah, orang kita ni, kita dah buat infra, dah buat fasiliti tempat parking pun tetap parking tepi jalan. Macam ni lah YB. Kita orang janji, kita orang tak lumba haram kat highway dah. Kalau Lita tu siap. Sudahlah. Orang yang berpelajaran tinggi pun tak parking kat tempat parking. Apatah lagi korang rempit yang tak sekolah ni. Kenapa YB fikir kami macam tu ah? Kenapa saya fikir awak macam tu? Sebab korang dua ni sampah masyarakat. Buang aja kata kita sampai masyarakat. Kau tunggu kau, aku bakar kereta kau. Bakar rumah sekali. Ha. Pergi geng lah. Jom. Tak boleh jadi ni. Jom naik. Cepatlah naik. Ish, tadi hidup dalam motor. Naik. Cepat. Pak. Allah. Motor siapa? Kau buat apa lah? Berani kau dah main dengan kita orang? Kau tahu tak? Benda yang kau buat ni akan kena hukuman tau. Orang kat luar akan maki hina caci kau. Aku ni ada pengaruh. Kau ingat ni? Kau ada pengaruh pun sebab kau ada pangkat. Kalau kau tak ada pangkat, tak ada siapa yang hormat kau? Hormat aku cakap. Hormat! Kita orang kan sampah masyarakat. Geng, basah dia. Weh, belasah tak terlibat doh. Ni bukan cara dia. Jom. Dah bagi amaran dah. Kau tak nak bangun.